Soalan dia ialah, pada pandangan anda, mengapa peperangan harus dielakkan? Baru keluar. Baik. Cikgu minta pelajar jangan tengok jawapan di sini. Cuba jawab jawapan selain daripada petikan ni dulu. Okey. Baik. Peperangan harus kita elakkan. Kenapa kita nak elakkan? Biasanya jawapan ini, kalau kita nak letakkan, kita boleh ambil dengan kaedah apa? P, E, S. Boleh kita gunakan kaedah tadi? Mengapa kita harus elakkan perang? Dari segi politik, kita tak nak perang ni supaya politik kita ini apa? Stabil. Kukuh. Bila politik kita stabil dan kukuh, apa jadi pada ekonomi kita? Apa jadi pada ekonomi? Itu sebab kita nak elakkan perang. Ekonomi kita semakin meningkat. Apa bukti ekonomi meningkat? Banyak peluang pekerjaan. Mengapa lagi kita harus elakkan? Dia lawan pelajar. Kalau ada perang, ekonomi jadi apa? Dia mesti lawan pada itu. Ekonomi akan jatuh, tiada peluang pekerjaan, politik tidak akan stabil. Dia mesti lawan kepada sini. Sosial, aman. Kalau aman, lawannya apa? Dia mesti macam itu pelajar bila kita jawab soalan. Jadi mengapa kita harus elakkan perang? Kita harus mengelakkan perang supaya politik negara akan kukuh. Jika berlaku peperangan, akan menyebabkan ekonomi kita jatuh, musnah, dan tiada peluang pekerjaan, dan negara tidak aman. Jadi pelajar kena pandai main kaedah ini. Masyarakat aman damai, jenayah dapat dikurangkan, tidak tenteram. Dia kalau tak ada perang, ekonomi kita semakin maju. Jadi jawapan pelajar, dia akan nampak lebih cantik.